Di sebalik hutan tebal pedalaman Sabah, tersembunyi satu kisah dakwah yang panjang. Kisah seorang pendakwa yang telah mengabadikan sebahagian besar hidupnya untuk masyarakat di pedalaman Sabah. Beliau ialah Al-Fadil Ustadz Adnan Muhammad Yusuf. Sejak 1981, yaitu lebih 4 dekad yang lalu, langkah dakwah beliau bermula di pedalaman Sabah. Ketika itu usia beliau baru 17 tahun, masih muda, penuh semangat dan membawa amanah besar daripada almarhum gurunya, yaitu Ustadz Abdul Halim Abbas. Atas arahan gurunya itu, beliau datang dari Kedah ke Sabah bersama seorang lagi sahabat seperjuangan, yaitu Ustadz Azizan Ali. Tujuan mereka hanya satu, menyampaikan dakwah dan mendidik masyarakat pendalaman mengenal agama. Untuk orang sekeping surat yang ditulis oleh Ustaz Alim, yang hanya dibenarkan buka surat tu ketika kami berada di pesawat setelah pesawat berlepas, dan dalam poket kami tidak ada sebarang duit walaupun sering. Sejak saat itu, hutan dan kampung-kampung terpencil menjadi sebahagian daripada perjalanan hidupnya. Dari satu kampung ke satu kampung, dari satu surau ke satu surau, beliau mengajar anak-anak pedalaman mengenal asas agama, membimbing masyarakat memahami Islam, dan menyampaikan ilmu kepada mereka yang jauh di dalam rimba. Di kalangan masyarakat pendalaman, beliau dikenali dengan satu gelaran yang cukup sinonim dengan perjuangannya, yaitu Dai Rimba. Makan tak dapat nak berjumpa dengan nasi untuk seminggu ke atas itu perkara biasa. Kini, selepas lebih 45 tahun berjuang, usia semakin lanjut, tubuh juga tidak lagi seperti dahulu. Ustadz Adnan yang pernah diserang stroke menyebabkan sebahagian tubuhnya menjadi lemah. Namun, keadaan itu tidak mematahkan semangat beliau. Tak ada pengalaman-pengalaman yang menakutkan di mana saya dengan Azizan mengislamkan satu budak nama Lina di Telupit. Akhirnya kami nak dibunuh oleh keluarga dia. Kami terpaksa lari di tengah malam, disembunyikan oleh kawan-kawan kita di Perah Semenanjung di dalam hutan di kawasan Telupit. Walaupun dalam keadaan uzur, beliau masih terus datang ke Sabah dari Semenanjung. Kadangkala menetap sebulan hingga 3 bulan di kawasan pendalaman. Tempat tinggalnya sederhana, hanya sebuah surau kecil atau masjid di kampung pendalaman. Disitulah beliau mengajar, menyampaikan ilmu, dan terus mendidik generasi pendalaman memahami agama. Lebih 4 dekad berlalu, namun langkah dakwah itu masih diteruskan, kerana bagi Ustadz Adnan Muhammad Yusuf, selagi ada insan yang perlu dibimbing, selagi itulah dakwah harus berjalan.